Okey guys, kita akan bertolak ke KLIA 2. Kalau si Fitri macam kan, memang dia tak nak dia tukar. Kalau ada KLIA 2. Gerak. So kita tinggal sini satu. Ni kita dia kalau kotor kan. Kalau kena tudung macam ni. Kau baik lu nak pergi mana? Nak pergi mana? Kita hari aku nak pergi kedai. Indonesia. Gimana? Indonesia. Pergi Padang. Tu aku. Kita barang kita. Barang kita penuh ha. Barang kita ni ha, beg. Beg penuh ha. Ayo nak kena. Cakap dalam kamera nanti pergi masuk YouTube. Dek. Ingus lah dek. Ingus lah. Habis tisu. Tolong mak wo. Dek nak kena dek. Indonesia. Okey, kita gerak dulu jom. Adam jangan ni, kita mau cu bersih ni. Yang bijak-bijak. Yang calah. Hello, hi. Hi guys. Lah penuh tak? Dah benda dah. Boleh nak letak barang. Dia nak depan sikit. Benda tu ni. Taklah apa-apa nak pergi yang situ. Okey guys. Kita nak bergerak ni dah 10.45. Janji kita pukul 9.30. Tapi kita gerak 10.45 ke KLIA. Kita nak menuju ke Padang hari ni 3 Jun. Yang penting jangan lupa subscribe guys. Letak je lah, letak je lah. Apa boleh letak barang tak payahlah bawa. Nanti kita nak masuk. Okey guys, kita dah sampai KLIA 2. Jom. Jalan. Pilih ikut belakang. Ini kakak nangis kan dulu. Kakak nangis sekarang kakak. Ada tunggu dalam. Jom kita. Okay guys, kita dah sampai KLIA 2. Kita harus pergi check in. Laju. Kita boleh? Hi guys. Senyumlah. Ni nanti kita beli makanan kat ujung tu. Dah ni nak settle ni je. Kita settle semua barang ni. And then kita go beli makanan untuk bawa. Okay? Bawa pergi makanan. Nah, lepas tu nanti kita nak Dia bagi yang barang makan ni. masuk Semua. ke dalam. Mana ni? Beg adik mana? Mana Adam? Mana nak selit dia? Ha? Mana nak selit dia? Sekejap, abang tu tanya tu orang tu boleh tak bawa ubat. Tengok dia orang berdua tu. Macam berlangkai. Hai. Pergi mana? Pergi Padang. Pergi mana? Pergi Padang. Padang. Nak jumpa siapa? Jumpa nenek. Nenek. Seronok tak? Seronok. Ha? Apa perasaan awak untuk kali pertama? Awak rasa apa? Rasa gembira. Sorry? Rasa gembira. Gembira. Awak dah pernah pergi Padang ke? Oh, ni kali pertama ke kali kedua ke kali keberapa? Kali kedua. Oh, kali kedua. Next time nak pergi lagi tak? Ha? Nak. Sebab? Sebab best. Nak naik kapal terbang? Semua penumpang dipersilakan ke pintu J8 untuk penerbangan Central. Terima kasih. Final call for passengers on Asia by AK6142, AK6142 to Penang. All passengers Akak tu dah apa? Ubat rayun je? for immediate Kita buat seraya lepas tu PDP. Bas lah balik. Tak apa, aku punya yang lama tu ada lagi sikit. Nak spare part ni. Ha? Makanan? Kan dia terbawa tak? Tapi itu... Kita dah check in okey dah, boleh masuk nanti dah lambat sikit. Yelah, ni je kan. Ni apa ni kata? Tak, masuk ni. Orang ni
Boleh tak Boleh. Kalau guna sendiri boleh. Kalau guna sendiri boleh. Boleh Oh, simpan. boleh, ya. Simpan. Tak. Bukan masuk dalam beg dia. Kami nak masuk ni. Oh. Tu tengok pergi kat Abi. Dia beratur. Nanti dia nak tolak beg adik. Dah ada je. Kalau yang ni, Ni pegang ni. nama dah? Dah harga. Mana boleh gila. Lepas masuk lah. Dah, Datuk. Mutu 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, okey. Kita nak bagi nampak lah. Kita buat trend je. Dia masuk je. Nah. Buat trend. Okay, alhamdulillah kita dah settle check in barang. So kita lapar, kita cari makanan sekejap. Flight kita pukul 3.30. Kita cari makanan sekejap. Okay. Inilah keadaan KLIA 2. Budak-budak lapar dengan merak. Malam tak cukup tidur. Sorry Pak. Sorry. Okay. Terlanggar orang pula. Dia tak bercakap pun. Ha? Dia tak bercakap. Adik kenapa? Okey. Masing-masing dah buat hal. Masing-masing kelaparan. Boleh roti dah berapa lah. Macam makan dah macam makan siakap 3 rasa lah. Tak apalah, kat Indo dah tak ada dah. Ha? Mana? Malaysia pasport. Sini ke? Oh, hijau. Akak seorang hijau. Oh, akak dia. Pasport budak tu lagi. Tak, akak dengan tu. Akak seorang je. Oh, Mak pergi dah, pergi sana. Angkatlah dik. Jom. Jalan kumpulan, mana tahu dia nak bawa kita ke. Okay, dah jom, kita dah sampai, dah masuk barang kat custom. Settle. Kita dah settle masuk dekat custom. So nak pergi kat flight je pula. Flight. Tengok sini. L16.
L16. L16 jalan. L16 jalan. L16. Tengok dekat pasport tu. Dia nak dia. Biar bawa tu lah. Ni. Berat ni. Oi, lepas lah barang ni bawa. Dia tak tengok pun tadi. Dia tengok ni je. Tak dia... Salah ni kot. Salah terluka ke? Surrender. Tak, jalan. Ni sini. Jangan rapat-rapat Dam. Nampak sana. Boleh masuk video. Jalan dengan dia orang. Satu, dua. Tengok habis. Betul. Bye-bye sikit. Bye. Masuk dah. Keluar kabut dompet saya. Bye-bye. Gambar daddy lah tak ada. Daddy. Saya lah. Okay, kita dah settle nak cari landing time. Kita dah sampai 4 check up dah. 4 check up. Okey, kita dah dilepaskan nak masuk dekat kapal terbang. Kena tinggal. Bye-bye sini. Bye-bye sini. Hai. Dah Kak. Dah. Kak jalan. Adik jalan. Jalan. Macam mana bila dukung tu? Ya, itu main kat. Main. Bunda tak tahu. Tak ada cermin tu. Juga dalam tu kan ada makanan. Nanti tak cakap lah. Bunda tak ada perasaan je. Adik Mica. Adik Mica. Hai. Mica. Bye-bye. Anak Jana. Padang. Mana lain? Dek.
Jom naik. AK 4 0 5. Ada tengok muka dah. Dah. Ada. Jom cepat jalan. Senyum. Sorry agak anak kita ni manja. Anak kita manja. Dam. Dam. Adik okey kan duduk sini kan?
pasangkan tali pinggang kelihatan anda dengan sempurna. Penggunaan tandas pada waktu ketiga ini tidak dibenarkan dan hidangan minuman panas akan ditangguhkan. Para maklum. Dear guests, the civil sign number is now off. The civil sign number is now on due to turbulence. For your safety, please return to your seat and fasten your seatbelt securely. Usage of lavatories at this time is strictly prohibited, and the serving of hooligan items will be suspended. Element pocket. Underneath the seat in front or in the overhead compartment. You may continue to use mobile phones or tablets in flight mode until landing. Thank you.
Penumpang yang gagal mengisytiharkan jumlah wang tunai tersebut boleh dikenakan denda sebanyak RM100 juta ke RM300 juta. Terima kasih. Dear guests, Indonesia Customs and Excise requires all guests to fill out the customs declaration electronically via ECD that is available to be accessed by visiting ecd.beacukai.go.id on your browser or scanning the provided barcode upon arrival. Kindly be informed that under the Indonesian Government Law Number 15, Year 2002, it is stipulated that all incoming guests who are bringing into the Republic of Indonesia foreign currency equivalent to 100 million rupiah or more are requested to complete the Customs Declaration Form PC 2.2.11. Any person failing to report shall be fined a minimum of 100 million rupiah or up to a maximum of 300 million rupiah. Thank you. Enjoy the best rates on hotels, flights, rides, and more with AirAsia Move. Access favorite travel app. Go all the way and download AirAsia Move. Flights, AirAsia Move. Hotels, AirAsia Move. Flights and hotels, AirAsia Move. AirAsia Move.
Okey, alhamdulillah. Tadi kita dah ambil kereta dekat bandara tu, Minangkabau punya airport. Kita sewa Innova. Oh, besar juga Innova kat sini. Puas hati lah. Nanti kita review kereta ni. Oh, penuh lah. Kita punya barang semua dalam. Sekarang kita berhenti dekat, saya pun tak tahu kat mana lah kita berhenti ni. Kita pergi makan jap dapur. Tadi pagi tak apa-apa nak makan. Kedai dia parking special. Tak sangka kat luar tu boleh masuk sini ada parking. Kan pelik tu. Sana tu jalan besar. Tiba-tiba dia suruh masuk sini, lalu sini. Belakang tu dalam kedai tu ada parking, bumbung lagi siap. Nampak tu kedai. Kedai apa nama dia tu? Padang Settle Sambal bakar Eotele. Ayam bakar rawit nama kedai dia. Ya, jom kita order. Satu. Ini menu dia, menu kedai. Makanan dan cemilan. Dia ada nasi, ayam bakar rawit, ayam bakar terasi, ayam geprek, ayam penyet hijau. Ya, ini dia. Kedai dia besar lah. Sosis. Maunya apa? Nasi putih lah, nanti lauk masing-masing kot. Nanti lu. Sup ada nak. Ada ambil sup Ayam. Kata ni pakai ayam dia deh. Ya, sup pakai ayam enak nih. Ini tiada tu sup kan ni. Rasanya dia tambahlah nasi. Ini dia tambah satu saja. Tambah satu. Tambah nasi. Nasi putih saja satu. Apa lagi? Lagi. Sudah habis tugas lah? Tugas sudah habis? Oh. Tambah nasi. Satu aja. Satu aja. Nasi yang terasi apa tadi? Tapia. Ya, makanan dah sampai. Nasi ayam kerawit. Kerawit. Ayam rawit. Ayam terasi. Dendeng balado ni, jengkol. Ni yang paling balado. Ini paling enak nih. Ni apa? Ini jengkol. Jengkol. Order lagi. Tambah lagi tu. Abang siapa ni? Nasi bang, nasi bang. Abang suka Nasi. Ha? Suka. Boleh lah. Dulu dia tak tahu. Nah. Ini terlalu banyak nih, terlalu banyak. Oh, ni special lah nasi awak ah. Nasi awak satunya. Tambahan bang, itu tambahan. Ini tambahan. Oh, tambahan.